Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Dr. Syafiq. Hari ini grup kami akan membentangkan tentang rendering and isometric scene. Jadi nama saya Muhammad Hakimi bin Syarul Azman. Nombor metrik saya adalah 304244. Seterusnya adalah Nur Haswani binti Osman 303912. Dan yang terakhir adalah Siti Aisyah binti Muhammad Abdullah 305320. Jadi saya akan mulakan dengan introduction. Untuk tugasan ini, kami telah membina sebuah scene isometrik berbentuk ruang tamu di kampung dengan susunan perabot seperti sofa, meja, kabinet, TV, kapet, lampu dinding dan tingkap. Scene ini direka menggunakan bentuk geometri ringkas dengan susunan isometrik yang jelas dan seimbang. Kami memilih mood cozy and warm dengan inspirasi suasana ruang tamu di kampung pada waktu malam. Oleh itu, susun atur, objek, pemilihan warna dan elemen pencahayaan dirancang untuk mewujudkan suasana yang selesa dan tenang. Dalam pembentangan ini, kami akan menerangkan penggunaan tekstur, shader serta refleksi terhadap proses lighting dan rendering yang telah dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Siti Aisyah binti Muhammad Abdullah. Nama cerita 05320 ingin menerangkan scene overview. Untuk scene ini, kami memilih mood cozy dan warm bagi mewujudkan suasana yang selesa dan menenangkan seperti berada di ruang tamu pada waktu malam. Pencahayaan menggunakan lampu berwarna kekuningan yang lembut untuk memberikan rasa hangat dan tidak terlalu terang sekaligus menghasilkan bayang-bayang lembut. Di dalam ruang ini, kami meletakkan sofa yang ringkas dan selesa yang dilengkapi dengan langsir fabrik di tepi tingkap yang memberikan masuk cahaya sebersedikit. Kemudian kami meletakkan elemen hiasan seperti basuh bunga tulip dan pasu pokok yang diletakkan untuk menambahkan sentuhan yang semula jadi dan menghasilkan suasana yang lebih segar di dalam ruang itu. Dan juga kami sekiranya dilihatkan di bahagian atas, di bahagian dinding, terdapat juga gambar kami bertiga untuk memberikan nilai sentimental yang menjadikan ruang ini lebih peribadi. Selain itu, terdapat juga televisyen yang diletakkan di atas rak TV kayu yang menambahkan lagi fungsi keseimbangan dalam ruang tamu. Seterusnya, kami juga menggunakan kapet yang berbuluh yang digunakan di bahagian lantai untuk menambahkan lagi tekstur dan menaikkan lagi suasana ruang tamu. Dan juga kami meletakkan meja dan talam yang memuatkan pinggan, cawan, jak dan teko untuk menambahkan suasana yang santai seperti sedang menikmati minuman bersama. Dan secara keseluruhannya, kita boleh kata adalah gabungan lampu, perabot dan hiasan ini berjaya menunjukkan suasana ruang yang hangat, selesa dan menenangkan. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang lighting setup. Untuk slide yang pertama, saya akan menerangkan bagaimana cahaya yang daripada luar menghala ke dalam ruang tamu. Yang pertama, saya akan bercakap tentang spotlight. Kami menggunakan spotlight yang diletakkan di luar bilik dan diarahkan masuk ke dalam tingkap untuk mewujudkan mood tenang dan cozy. Warna ungu kebiru-biruan diberikan supaya lebih berasa dreamy dan cinematic. Tetapan utama kami adalah power sebanyak 9000, exposure berkaitan dengan normalist, soft fall off untuk bayang lebih lembut dan spot size 44.4 darjah dengan blend 0.293. Selain itu, kami juga menambah area light dari atas untuk membantu menerangkan kawasan meja dan objek kecil seperti donat, cawan dan sebagainya supaya scene tidak terlalu gelap. Area light untuk membantu menambahkan deep, mengimbangkan pencahayaan dan memberi fokus kepada objek utama. Seterusnya, saya akan menerangkan secara ringkas lighting setup interior dan volumetric light. Untuk slide ini, saya akan memfokuskan kepada cahaya dalaman bilik. Kami menggunakan port light yang digunakan di dalam lampu bilik kiri dan kanan untuk memastikan cahaya seimbang dalam ruang tamu. Port light juga digunakan dalam lilin untuk memberikan kesan yang lebih realistik, iaitu sebanyak 19,300
power dan berwarna putih dan juga exposure sebanyak 1.394. Selain itu, kami menggunakan volumetric light untuk meningkatkan suasana bilik. Volumetric light memberikan kesan supaya cahaya nampak lebih hidup, suasana lebih realistik, mood yang lebih hangat dan cozy. Seterusnya, ketetapan cahaya volumetric ini sebanyak 100,000 power dan juga color orange dan juga radius 0.025 meter. Kesimpulannya, gabungan spotlight, area light, pond light dan volumetric light membantu mewujudkan mood cozy, realistik, seimbang untuk bilik astrometri kami. Seterusnya ialah bahagian texture and shader. Kami memberi fokus kepada kesesuaian material dengan mood cozy and warm. Semua tekstur diaplikasikan menggunakan UV mapping bagi memastikan corak kelihatan natural. Kapet menggunakan hair material untuk tekstur lembut, manakala permukaan kaca seperti permukaan meja dan bingkai gambar menggunakan glass material dengan pelarasan roughness. Skrin televisyen pula menggunakan emission shader sebagai sumber cahaya sekunder. Secara keseluruhan, pemilihan material ini membantu meningkatkan realism dan menyokong suasana hangat dalam. Soal ni akan menerangkan bahagian color dan shadow. Untuk bahagian color dan shadow ini, kami memberi fokus kepada bagaimana warna dan bayang digunakan untuk membuat suasana keseluruhan scene dalam ruang tamu ini. Jadi dari segi warna, kami menggunakan palet warna hangat seperti coklat, oranye dan tona kayu yang datang daripada material dinding dan perabot. Dan warna-warna hangat ini daripada lampu juga. Jadi warna-warna ini dipilih kerana ia memberi rasa selesa, tenang dan sesuai untuk ruang dalam rumah. Dan palet warna hangat ini juga membantu mewujudkan mood cozy dan tidak kelihatan terlalu dingin dalam suasana pada waktu malam. Jadi seterusnya dari segi aspek warna cahaya, kami menggunakan lampu dengan warna warm untuk menyerupai pencahayaan lampu dalam sebenar. Jadi cahaya warm ini membantu menonjolkan tekstur kayu pada dinding, meja dan kabinet, serta menjadikan objek-objek yang lain kelihatan lebih natural dan lembut. Untuk color management pula, kami menggunakan device RGB dan view transform AJX. Jadi AJX ni dipilih kerana ia menghasilkan warna yang lebih lembut dan tidak terlalu saturated. Jadi exposure dan gamma dikekalkan pada nilai asal supaya pencahayaan kekal dan seimbang dan tidak terlalu terang atau gelap. Jadi dari segi shadow pula, kami menggunakan soft shadow yang dihasilkan melalui render engine cycles supaya bayang-bayang ini kelihatan lembut dan realistik. Kerana cahaya yang dipantulkan secara semulajadi dapat dilihat pada sofa, meja, lansir dan lantai daripada pantulan objek-objek yang lain. Jadi fungsi shadow dalam scene ini adalah untuk menambahkan deep dan dimensi supaya objek apa yang saya belajar, supaya objek dalam 3D ni tidak kelihatan flat. Jadi bayang-bayang juga dapat membantukan membezakan kedudukan dan jarak antara objek dalam ruang yang kecil di dalam ruang tamu inilah. Jadi secara keseluruhan, gabungan warna hangat dan bayang lembut ini sangat penting untuk menyokong konsep cozy dan warm serta menjadikan scene kelihatan lebih hidup, realistik dan selesa untuk dilihat dalam suasana ruang tamu ini. Untuk bahagian render proses, kami menggunakan cycle sebagai render engine dengan GPU compute. Kami memilih cycle daripada EV kerana cycle ni ia mampu menghasilkan pencahayaan dan bayang yang lebih realistik dan natural, terutamanya untuk scene dalaman ni yang banyak cahaya yang tidak langsung. Jadi kami nak menambahkan ruang ini nampak lebih realistik lah.
Bagi bahagian sampling pula, kami menetapkan nilai yang berbeza untuk viewport dan render akhir. Untuk viewport, noise, kita tengok kat sini, noise threshold ditetapkan pada 0.100 dengan maksimum 1024 samples supaya proses review lebih lancar. Manakala untuk render akhir, noise threshold dikurang kepada 0.010 dengan maksimum 2000 samples bagi memastikan hasil render lebih bersih dan kurang noise. Bagi denoising juga diaktifkan untuk membantu mengurangkan noise tanpa menjejaskan kualiti lighting. Tetapan ini sangat sesuai untuk scene dalaman kerana terdapat banyak pantulan cahaya daripada dinding dan perabot. Jadi dari segi light parts pula, kami menetapkan maksimum bunch kepada 12 dengan diffuse dan glossy sebanyak 4 serta transmission sebanyak 12. Jadi tetapan ini membolehkan cahaya memantul secara semula jadi dan menghasilkan soft shadow yang lebih realistik. Untuk color management pula, kami menggunakan display device sRGB dan view transform AJX. Macam tadilah, AJX ni membantu menghasilkan warna yang lebih lembut dan tidak oversaturate, dan exposure dan gamma dikekalkan macam biasa pada nilai asal supaya keseimbangan warna dan cahaya dapat dikekalkan. Sebagai hasil akhir untuk render ini menunjukkan pencahayaan yang hangat, bayang yang lembut dan suasana dalaman yang realistik. Jadi keseluruhan scene ni kelihatan lebih hidup dan seimbang dari segi warna dan cahaya, selari dengan konsep cozy dan warm yang kami sasarkan untuk dalam ruangan rumah tamu ini. Untuk reflection kami, sepanjang tugasan ini, cabaran utama ialah menghasilkan pencahayaan yang sesuai untuk mencapai mood cozy and warm tanpa menjadikan scene kelihatan rata. Masalah ini diatasi dengan menggabungkan beberapa jenis lampu serta melaraskan material seperti roughness dan emission. Melalui tugasan ini, kami memahami bahawa pencahayaan, tekstur dan shader perlu dirancang bersama untuk menghasilkan suasana yang sesuai. Sebagai kesimpulan, scene isometrik ini berjaya menampilkan mood cozy and warm di suasana ruang tamu di kampung melalui penggunaan pencahayaan dan material yang sesuai. Tugasan ini bukan sahaja meningkatkan kualiti visual scene, malah membantu kami memperkukuhkan pemahaman tentang proses lighting and rendering dalam Blender.